Okay, setakat ni saya kongsi akan pembacaan kitab daripada buku manifesto ini. Tadi kitab Imam Ghazali tu pun jenuh berhari-hari kat mikir tu sebab nak takut terpilih tajuk yang tinggi-tinggi kan. Jadi saya harapkan kepada yang mendengar kepada terutama pada diri saya sendirilah untuk mengamalkan apa yang saya apa yang saya dah kongsi ini, iaitu anjuran Imam Ghazali supaya kita amalan menuju kebahagiaan ialah baca Quran, selawat, doa dan istighfar, kan? Selawat, istighfar, doa, selawat, istighfar. Itulah. Saya kalau ikutkan yang mana kadang fikir kat berapa lagi buku-buku Ustaz tadi saya nak baca, tapi fikir balik andai ada yang insyaAllah lah akan datang nak baca buku ni lah, akan dikongsikan buku Kearifan Subur. Kearifan Subur ni ialah buku tentang wirid lepas solat. Ni kalau secara ijazahnya saya dapat wirid lepas solat, ijazahnya daripada Ustaz Zaidi lah. Satu mana kelabaan masa tu? Kelabaan masa. Sekejap. Ini juga wirid lepas solat. Wirid lepas solat yang dikarang oleh ayahanda kepada Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman. Namanya Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Haji Cik Wan. Beliau ni ialah, dan antara gelaran bagi Tuan Guru ni ialah Mula Baba. Dia pengasas Pondok Rahmaniah Pondok Lubuk Tapah Kelantan. Ini kitabnya Kelabaan Masa Kerana Menuntut Sentosa. Ini wirid lepas solat. Ini Ustaz Jadi ijazahkan pada saya, daripada saya terima daripada Ustaz Jadi daripada Tok Haji Belah, Cik Haji Belah kepada ayahnya lah pengarang kitab ni, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Kemudian lagi satu, ini wirid lepas solat yang saya terima daripada Ustaz Zaidi. Wirid dan doa selepas sembahyang disusun oleh almarhum Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, ahli Jabatan Konservator Negeri Kedah Darul Aman. Saya terima amalan ni daripada Ustaz Zaidi daripada mu'alif ni lah. Ini kalau ikut masyrab ni sampai pada tarikat Syatariah, sampai kepada Syekh Ahmad Kushashi, yang kemudian dengan sebab kitab ni lah antara lain lah yang menjadikan Ustaz Jadi mengarang kitab ini, Kearifan Subur. Okey, pengarang kitab wirid lepas solat sebenarnya ialah Ahmad Al-Kushashi, Ahmad Al-Kushashi. Nampak tak? Yang atas Ahmad Al-Kushashi. Dialah pengarang sebenarnya. Gelaran bagi aurat lepas solat ni dipanggil Al-Aurat Al-Kushashiyah atau Al-Aurat Al-Madaniyah. Yang pasal Tok Guru tadi, Tok Guru ni pun bersisilah agak ikut dalam dia disebut akan setengah adapun salam sembahyang. Akan wirid lepas sembahyang hal keadaan yang tidak betul sebutan huruf. Dia kata hadis ni kot disebut kot, dia terima elemen sembahyang yang telah masyhur Syekh Abdul Rahman Ahmad Kushashi. Ini dalam ni muka surat 3 ni, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Mula Baba sebut inilah wirid bacaan kemudian daripada sembahyang 5 waktu yang telah masyhur, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkil, maknanya murid bagi Syekh Ahmad Al-Kushashi. Ni murid bagi Syekh Ahmad Al-Kushashi. Ia nakal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul yang semasa dengan dia. Inilah daripada ni jadilah kitab ni. Maka dalam kitab ni ada lampiran kelabaan masa itulah. Ni dia. Ini kitab kelabaan masa. Yang kitab Tok Guru ni tadi tu lah. Cuma yang cantik cetakan cantik tu ni lah dia. Ni yang asal ni. Tulisan pun jelas. Tulisan pun cantik. Kalau di tangan lah, di tangan. Ni cover depan dia ni. Ni. Merah kuning ni. Oren kuning tu lah. Cantik pun cantik.
Ni wirid lepas solat. Yang tadi saya lagi tu saya ni terima pada lepas solat juga, tapi versi lain sikit lah. JK Fatwa Negeri Kedah, almarhum Syekh Haji Zakaria bin Haji Muhammad Besar. Saya tak ada rezeki, Allah. Dah ikut Ustaz Zaidi dah pergi Kedah. Rumah dia dekat dengan Stadium Darul Aman. Rumah Syekh Zakaria ni tak ada rezeki. Dia pergi masa kami sampailah. Saya lah tak ada rezeki. Dia tak ada pula, dia ada usaha kat luar. Tapi Ustaz Zaidi dengan salah lagi kawan saya, Hafiz Fandani. Itu banyak kali lah. Hafiz pun dengar ambil amalan daripada dia lah. Syatariah. Ni. Dalam ni ada Syekh Zakaria tambah doa Sayyidina Anas bin Malik. Ada yang version dia cakap ini wirid bersolat pun ada silsilah sampai ke Ahmad Kushashi juga, daripada Tariq Syatariah juga. Tetapi ada tambahan juga daripada Syekh Zakaria ni. Jadi itulah cadang yang akan datang. Lebih saya terang membelik-belik baca buku ni macam agak berat juga, sebab walaupun nampak ringkas, sekadar 80 muka surat je, tapi isi-isi dia macam tentang kisah dua orang tau. Guru dan murid. Ahmad Kushashi guru, Mullah Ibrahim Al-Qurani murid. Tapi bila baca dia punya sinopsis macam nak bawa tu setakat ni kisah macam berat lagi lah. Tak tahu kenapa macam tersekat lagi nak bawa. Macam wallah, dia kadang lah manaqib ulama ni kadang ada sir dia kan. Tu kadang-kadang antara amalan dan tariqat Qadiriyah ialah banyakkan baca manaqib Sadah Al-Qadiriyah lah, guru-guru Qadiriyah. Tu cara dia lah, wallahu alam. Lain tariq, lain cara. Jadi begitulah setakat saya nak kongsi ni yang dah baca. Dan itulah kitab manifesto ni dalam bab amalan menuju kebahagiaan. Dan insya-Allah kalau ada rezeki dan Allah bagi ilham, taufik untuk dikongsi dengan kepada sudi mendengar, saya akan baca kitab Kearifan Subur ni lah. Kearifan Subur, manaqib khas akan pengarang kitab wirid lepas solat ni, Ahmad Kushashi. Dia kata kalau kita mula baba ni sebut yang dia ambil pada, yang Ahmad Kushashi ambil daripada amalan orang Madinah. Lepas tu antara nama lain selain Kushashi tu nama dia Aurat Al-Kushashiyah. Antara lain amalan juga Aurat Al-Madaniyah. Jadi besarlah pada Ustaz Zaidi menerangkan saya tentang ni. Ustaz Zaidi sebenarnya antara orang yang amat menekankan suruh menjaga amalan di Nusantara. Ada satu beberapa lah, dia macam minta lah kepada murid-muridnya ataupun orang awam yang dia bagaimana dia akan jazah. Dia punya perangai dia, perjuangan dia akan menitik beratkan, mengagung-agungkan ulama tanah Melayu dan Nusantara, khususnya Nusantara. Lepas tu kalau dia walaupun sebut tentang ulama Indonesia, dia dengan aizah, dengan bangga. Syekh Husain Fadani, Syekh Muhammad Husain Fatani. Cara dia sebab kita lah hidup dengan dia kan. Allahu Akbar. Bukanlah tak okey. Adalah hormatlah ulama Mesir, Yaman semua. Okey, tapi dia punya takzim tu lebih kepada ulama Nusantara. Dia cakap orang kalau nak belajar agama, cari ilmu agama pada guru di tempat dia dulu. Bukan terus macam terbang pergi Mesir. Ulama depan mata pun dia tak jaga. Tu kita Imam Syafi'i cakap, ni Ustaz Zaidi saya nakalkan dalam Ustaz Zaidi. Imam Syafi'i sendiri belajar ilmu pada ulama di tempat dia membesar, tempat dia ni lah. Baru dia terbang ke ni. Kan sebelum cari ngaji Muwatta Malik kan dia ngaji Imam Mekah dulu. Dia kan duduk Mekah, dia settle Mak Mekah dulu. Sampai orang kata sampai layak fatwa bagi Mekah kan, umur kecil lagi. Di samping dia juga belajar berkuda, cukup duduk suku Huzail, belajar sastra Arab selama 20 tahun ke apa. Usaha dia cari ilmu. Baru dia cari Imam Malik di Mekah. Itu pun Gubernur Mekah pun bawa surat, dia pun menggeletar cakap. Dia kata lebih senang aku bawa apa dah, punya takut, dia punya haibah Imam Malik, takut je. Macam tu lah. Jadi maknanya kita hormat ulama kita tanpa kita mengurangkan hormat pada ulama lain. Wallahu alam. Jadi setakat ni sajalah perkongsian saya dan mengenang Ustaz Zaidi, dan mudah-mudahan saya dapat beramal lah dengan apa yang dikongsi, diajar kepada saya, dan saya kongsi kepada tuan-tuan ni setakat mana saya rasa boleh dikongsi. Ada lagi yang perlu untuk saya sajalah, dan itu semua dengan izin Allah Ta'ala, dan semuanya ada hikmahnya dengan rahmat Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.